Dan kita angkat, kita pusing. Apa itu pusing? Kita angkat, kita pusing. Ini kita buat roti kosong lagi. Okey. Kita lipat 1, 2, 3. kita lipat 3, lipat 4, kita angkat. Macam ni. Okey, kita letak sini. Kita akan buat roti telur. Kita tebal pun sama. Kita penyek. Kita letak minyak. Okey, kemudian kita letak tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Macam ni, pusing. Pusing dan pusing. Okey. Itu kita ambil telur. Telur sebiji. Kita pecahkan telur, kita letak. Anjay. Okey. Kita lipat. Lipat 1, lipat 2, lipat 3, lipat 4. Jadi dia bentuk dia 4 segi. Ni 4 segi. Ikut mari. Kemudian kita angkat. Okey. Dia. Okey. Tebal lagi. Tebal lagi. Kemudian seterusnya kita ambil telur lagi. Telur lagi sebiji. Pecahkan. Kita letak. Okey. Seterusnya kita lipat 2, 3, 4. Angkat, ikut mari. Ikut. Okey, kita letak. Tong. Kita akan goreng. Roti kosong kita akan goreng. Kita letak sini. Kita akan letak sini. Kita akan pusing. Roti yang separuh masak kita kena pusing. Jangan dibiarkan, nanti kalau tak dia akan hangus. Hangit ke hangus? Hangit. Hangit. Okey. So ini adalah kameraman kita dan ini roti telur. Ini telur kita yang hampir masak. Okey. Ini roti Telur. ini kosong. Ini kat. Ini kosong. Ini roti kosong. Okey. So ni. ini roti yang dah masak. Dia hampir garing ya. Okey, so bila dah boleh macam ni kita boleh angkat. Okey. Kita letak. Okey. Lagi. Dah siap. Okey. Ini roti kosong belum masak ya. Kita goreng. Kita akan goreng dulu sampai garing. Okey. Ya, Bang. Ini mak. Sini. Tengok ni. Penyek sini, penyek. Okey, tengok. Jadi kita kena tekan macam ni. Okey. Tekan, lepas tu kita angkat ikut. Ya, letak. Begitu. Okey. Angkat sikit, atas sikit. Fokus ya, fokus. Ini kita tebak ya. Okey. Kiri di atas, kanan di bawah. Okey. Okey. Kemudian kita tarik sikit, Dan pelan-pelan. Tak pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey, cukup dulu. Sini. Kita kelipat 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian kita angkat. Kita angkat, kita angkat sikit. Okey. Fokus sini. Okey guys, jangan lupa like, komen dan share. Guys, jangan lupa Subscribe. Subscribe. Okay. Ingat kita punya channel menu kita sedap. Okay. Okay, sekejap ya. Ini kita akan angkat lagi, kita akan goreng. Okay. Okay guys, ni adalah roti kosong yang kita dah buat. Ini roti telur, tibum, roti planta, roti kosong. Okay guys, dan kita makan dia dengan kari, kuah kari ataupun gulai ikan atau gulai ayam. Okay guys, kita jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.